Kami telah memulakan aktiviti army. Banget. Air aku. Lam. You. Lepas tu dia asyik tengok aku. Dia tengok aku. Kita orang sekarang Dia ada acu dia. beberapa minit lagi, beberapa jam lagi untuk konsert. Tapi hari ni konsert Kila dengan Dan ada Yana konsert. Saya ambil merch. Ambil Ami Bomb. Tapi konsert bila? Konsert tomorrow. By the way, ada bias sebelum konsert. Biasanya sebelum konsert Jin lah. Jin ni hari ni kita rakam ni 12 hari bulan Jin hidup mati. Kila. Macam biasa lah. Kila JK. JK. Oh, by the way, ini makanan dimasak oleh Yana. Masya tu Yana. Thanks tu Yana. pagi-pagi, pergi 2 pagi bangun. Bangun-bangun Dia bangun-bangun terus je ambil spaghetti kat dapur. Nak masakkan untuk korang. Esok korang kena masakkan untuk aku juga. Maggi dah habis. Kena beli lagi. Oh weh, esok tak ada makanan. By the way, Buat teruk. make up mata. Tak jadi. Make up ada. Kita pakai make up ada. Nampak tak gerita-gerita? Make up Kita ada. dah bagi. Thanks to Desiree for sponsoring me. Desiree Mi sponsor kau? Yeah. Wah. Betul lah. Yana pula. Eyeliner. Yang ni sikit hari rang. Okay, nyanyi sikit Yana. 3, 2, 1. Arirang. Okay, saya akan ambil alih DJ ini. Ini adalah pack untuk konsert, iaitu kipas. Apa lagi pack untuk konsert? Seorang cakap satu Apa ada cepatlah. Kau tak ready lagi. Kena ada ni. Kena ada satu Kim Namjoon, Kim Sun Ji. Kipas. Yes, betul. Okey. Itu kipas yang kita orang dapat freebies dekat sana stadium. Tapi kalau boleh juga sediakan kipas yang macam ni. Okey, lagi dah ready belum? Dah. Okey, Kila, apa lagi yang perlu disediakan? Sebagai army sejati kita kena ada. Ami Bomb. Bom. Oh, again. Kim So Jin, Min Yomi, Jong Ho So, Panji. Kim Taehyung. Jongkook, BTS. Okey, next. Kena ada apa? Oh, Nana. Accessory. Lagi satu. Power bank. Oh my god. Tragedy. Kau happy kena kat aku. Power bank. Lepas tu fans dah. Phone jangan lupa. Jangan lupa charge. Jangan lupa charge. Apa lagi kena ada? Semangat. Semangat. Oh, benda paling penting. Kita mestilah kena ada tiket. Betul. Tunjuk sikit. Tunjuk Sikit. Tiket better sendiri. Tiket better sendiri. Tak boleh tunjuk ni Oh, mestilah dah post masa dah habis. Tak kisahlah tiket tu better sendiri ke, Scalper ke, TS ke, yang penting ada tiket. Betul. Dan yang paling penting makan dulu. Betul. Ambil energy. Betul. Dekat depan stadium baru je lepas ambil merch. Tak adalah baru je lepas, dah lama juga lah. Basically rasa dia punya lepas ambil merch tu nak kena naik tangga sampai berapa tingkat. Lepas tu kena pusing stadium pula. Ya Allah, sumpah dia crazy. Like literally you macam pusing satu stadium tu untuk settle with everything. Tapi itulah, banyakkanlah bersabar. Ni pun ada dekat depan. Begitulah. Sekarang pukul 1.34.
Orang tengah mengedar-edarkan surat khabar apa semua benda untuk baik kat semua orang. Lepas tu tadi pun dapat ni. Banyaklah freebies dia orang bagi sampai tak larat dah aku nak ambil. Begitulah cerita di hari ini, hari pertama untuk konsert BTS. Tapi I tak masuk hari ni, I duduk luar sahaja. Berbeza weh tangan dengan ni. Oh my god. Apa? Buat hati-hati sikit. Ni semua. Dia dah keluar ke nak belum? Aku sedia nombor 2 ada kat atas. Ni makeup untuk konsert. Tapi kenapa dia macam over? Tak tahu kat mana yang over dia. Aku tengah ni. I tak tahu video yang kita dapat ambil. Tapi sekarang I dah settle ambil ni. Lepas tu barang-barang. Lepas tu tengah kelang kabut. Sebab macam dia kelang kabut lah. Dia terlalu banyak benda nak kena buat. Lepas tu aku macam bodoh ni. Tak lah, apa-apa je lah. We are currently Yana dekat sana. Itu tempat dia orang masuk. Lepas tu kat situ lah dia orang akan berlari-lari. Dan saya akan mencuba untuk mengambil apa yang patut. Dah naik, harap semua okey je lah. 저희 멀리 계신 야매 여러분들 감사해요. 조금씩 같이 가세요. 감사합니다. 우리 부산 마지막으로 소리 질러. Jeju Island. Apa aktiviti kita hari ni? Tadi kita dah makan Naroba. Betul ke Naroba? Noraba. Noraba. Lepas tu ini kita minum kopi. Lepas tu sekejap ni kita pergi beli roti pagi-pagi. Lepas tu kita check-in. Tapi kita nak kayak kan sekejap lagi? Oh ya, kita kayak dulu. Tapi kita tengok timing sesuai ke tidak. Kita kayak mungkin tak kayak. Tak ada. Sini yang memang kawasan dia. Ini Bomnal Cafe, antara kafe yang popular kat TikTok. Cantik ada. Aku nak pusing Apa kat perasaan kau? kau? Apa perasaan pusing kau kat pergi Jeju? Sorry, by the way, saya memang sindrom sekarang. Sindrom VIP Arira. Dia dah macam baru balik umrah. Tak, dia macam pergi umrah. Ni Sindrom ni tag baik. umrah. Apa perasaan kau pergi Jeju? Happy. Happy sangat dah pergi Jeju dengan kawan saya. Lagi. Banyak lagi cakap. Cakap apa lagi? Kau nak penuhkan kau punya video kan? Betul. So kepada anda yang tengok video ni masa sedang bekerja, pada muka kena kerja. Thanks Dozek bawa Zek pergi tu, Zek. Jeju. Aku pula. Thanks Doyana, tolong drive. Memang Thanks Dokil, setuju untuk pergi Jeju. Tu kena kalau kolabu kan? Betulnya ada. Dia punya Tengoklah ada kawasan aku rasa. Oh, aku dah beli 5 saya suka masuk. Limas. Aku dah tak correct dah. Limas dia baru keluar. Tak, aku nak buat YouTube. Nak bagi nampak tenangnya pagi-pagi di Jeju. Tapi washing machine, Cabin crew. cabin crew. Cabin crew.
yang telah dimasak. Sukalah, suka. Nak jadi apa? Dah kemas. Ada telur. Korang tengok balik video nanti, korang mesti macam Hari Telur belum sempat masak. Cik. boleh je tapi kau boleh buat kedongan. Macam dia lah angkat kalau tak boleh. Cuaca di luar. Bersama baju-baju yang kita orang sidai. Kita berada di Jeju bersama first day. Apa perasaan anda? buat video Hindustan? Korang maksudnya aku rakam. Berlari. Cuaca hari ni cantik, nice. Macam cantik macam kita orang hari ni. Betul. Cantik ke tidur? Sponsored by Tistir. Teacher. Sponsored by Glad to Glow. Glad to glow. Kau pakai apa? Sponsored by Wardah. Wardah Beauty. Wardah Beauty. Kita menunggu Diana dinar. Lepas ni kita akan pergi makan. Aktiviti kat Jeju tak ada aktiviti sangat. Kita orang masih lagi post concert. Post concert depression. Post concert depression. Wow. Why like that? Asam pedas. Dia ada bagi ni tak? Tak ada. 이거 나눠 먹어. 많이 걸려왔어, 추. 밥 3개만 줬어, 우선. 네, 3개만. 자, 이거 저, 네, 감사합니다. 자. 감사합니다. 많이 먹어. 네. Kita berada di Momo Jeju. Tempat souvenir. Tapi saya tak nak beli apa-apa. Betul. Saya pernah buat video shooting juga kat depan ni bersama kawan-kawan saya. Sama guest-guest saya. Jadi saya takkan membeli apa-apa dah lah. Ada bekerja dia staff dekat dalam tu. Senang sekali. Kedai di luar, staff di dalam. Member order 2 weh. Tadi tak ada, aku buka dah lah. Tapi dia pakai. Jana, cerita monster tu. Malah Zen. Jana baru je menjatuhkan. Gentle monster. Yang berharga Insya Allah. Ya Allah. Dia balik macam RM84 je. Tidak saya terjatuh. Dari sini dia punya ni asyik nak terkeluar je. Apa? Pin ni. Oh, nak cucuk orang. Ambil dah ni. Aku. Sini. Wow.
Snoopy Garden. Kita sekarang Snoopy Garden. Jimin. Jimina. Sarangi. Jonghan pun. Jonghan pun. Dengan sepatu rodaku. Kiri kanan. Okey, jalan. Bodoh lah budak ni. Tak perlu tahu dia goyang-goyang. Yana pula, Yana version Yana. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri Woi. Goyang ada. Goyang sikit ada. Goyang sikit. Ibu. Takutnya. Tahu dia macam autumn lah. Padahal ni budak-budak punya ni je. Sini pula. Tak cantik pun aku buat. Aku pun buat tak cantik lah baru. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly as if it were hidden away. Wind gently blew across the face. Pleasant melody lingers softly in the ear. All the trouble. Hotdog. Ada hotdog yang nak habis. Yuk, kau nak? Tak nak. Manis. Habis hotdog. Aku tipe yang aku beli kat Dong Lemon tu. Bila kau beli? Time tu tempat orang. Kila dan Yana tak dapat jumpa dengan harmoni kedai tu tau. Rasanya Zack kena figure out. Apa yang terjadi? Sebab harmoni tu hari tu happy-happy daripada seorang yang suka Marah-marah. garang-garang. Tiba-tiba deh. Sebab kita orang dah datang 2 hari semalam hari ni dan dia tutup. Betul? Hari tu aku Dia datang tak ada pukul 6. rezeki or dia something lonely family. Tak halal tu. Tak ada halal pun nampak sejuk.